hanya jadi Nabi saja, yang lain boleh, so ayo. Maka ini perlu diterapkan dalam jiwa kita. Baru dikatakan mukmin yang kuat. Mukmin yang kuat ini lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, walaupun kita tak niaga, walaupun kita tak apa, tapi kena ada dalam jiwa kita. Ya, macam motivasi pula. Saya bukan hanya ibarat contoh macam kita nak kapal ke laut. Kita nak satu kapal Titanic ke laut, kapal tu karam, tenggelam kapal, maka kita pakai pelampung. Pelampung pecah, kita pakai dayung. Dayung patah, la haula wala quwwata. Tidak ada daya nak melainkan kena Allah. Dan ketika itu boleh jalan atas air. Itu dia bagi tawakal kepada Allah. Jangan belum apa tawakal je lah. Yang tu tak pergi dalam faham. Dalam faham ada. Dalam faham. Ya. Jadi kita kena usaha. Kita nak supaya kehendak kita itu selari dikenaki oleh Allah. Jangan kehendak kita terlampau tinggi sampai tidak dipimpin, tak dipandu oleh Allah Ta'ala. Maka kita kena minta doa. Sebab tu kadang-kadang saya suka tulis usaha dan bismillah. Makna bismillah tu doa lah, kan? Jadi kita usaha. Jadi bila kita usaha itu, bila ada rezeki begini, maka yang pertama, bagaimana rezeki kita untuk ada keberkatan di situ. Langsung kita cari dapat kat kita sahaja. Tak ada langsung dicampak kepada orang-orang lain. Mana nak ada berkat. Sedangkan Tuhan janji, bila kita memberi, Tuhan akan ganti. Ini cakap Tuhan, bukan cakap saya. So kita buktikan benar ni, apa yang diwahyukan oleh Tuhan itu adalah benar. So kita bagaimana kita nak kongsi ke arah keberkatan itu. Di sinilah kadang-kadang kita lupa. Kita tak langsung sedikit ingat kepada keluarga kita, ingat kepada ibu bapa kita. Waktu saya, begitu kadang-kadang anak murid saya, pertama dapat gaji apa pun, bagi kepada orang tua kita, walaupun sedikit. Kerana dari situ, daripada sedikit itu, dia akan bercambah. Kerana doa dia akan bersama. Ya, kenapa? Kerana kelebihan itu dinamakan ibu ni berkat. Dia bukan, ibu ni karamah. Apa makna karamah? Karamah doanya makbul. Mak bapak ini bukan setakat akhirat, dia dunia dan akhirat. So apa salahnya? Kan? Tetapi yang paling penting ialah yang kedua itu sebenarnya paling betul dari segi hukum, isteri. Ada begitu mak, tapi utamakan ini. Makna kita muliakan dia. Bagi dia sikit. Saya tak ada lah awak. Hak tak ada tu bagi ada. Kalau kita tak bagi, macam mana nak ada? Bila kita bagi kepada orang tua kita, dia akan ada. Yakin. Ya. Kerana kita nak hidupkan apa yang disebut dalam Quran. Kerana memuliakan orang tua. Bagaimana kita nak muliakan orang tua kita, mak bapak kita? Sedangkan hidup kita makan dulu, bukan mak bapak kita makan dulu. Itu bukan mulia. Saya dulu diajar, selagi orang tua tak turun lepas main maghrib, lagi tu tak dia makan. Mak saya bisa. Dia tak bagi. Pada ilmu orang tua saya bukan tinggi pun, tapi dia pesan. Itulah tanda-tanda kita muliakan. Makna kita nak keluarkan isi Al-Quran itu, kita buat. Inilah dia. Sebab tu dia kata jangan menyentuhkan Allah. Hendaklah kita buat baik, memuliakan ibu bapa. So keluarkan isi itu, buat. Inilah Quran. So kita bagilah sedikit. Tapi satu alasan kita dah tak ada nak pergi macam. Pasal kita tak pergi sebab tu tak ada. Cuba kita redha. Ada tak ada, tetap ada. Gitu. Boleh? Rasa tuan-tuan nak buat. Tapi saya ingatkan aja. Ya. Jadi kita cuba.
Ya. Jadi mesti kita berada. Jadi sebenarnya redha ni kalau kita faham kadang-kadang mudah. Tapi sebenarnya redha ni sebenarnya kalau betul-betul boleh buat. Apa makna redha? Redha ni kita terima apa saja. Cuba tuan-tuan tengok redha konsep dia dengan ibu bapa. Kerana Allah Ta'ala sebut keredaanku bersama keredaan ibu bapa. Apa maksudnya? Jadi apa juga mak kita buat, bapa kita buat betul. Awak tanya, habis dia bukan maksud. Yes. Tetapi kenapa Quran tekankan benda ini? Redha maknanya apa juga buat betul. Itu redha. Jadi sangkut dengan Allah Ta'ala tadi bagaimana? Apa juga mak buat kita, mak bapak kita buat betul. Apa juga yang Allah Ta'ala buat betul. Tuhan bagi hujan, betul. Tuhan bagi panas, betul. Tuhan bagi hujan naik balik, betul. Betul redha. Ya, so macam mana kita nak laksanakan supaya ada sifat redha di sini? Ya, yang keseluruhnya janganlah selalu menyalahkan orang, salahkan diri. Renung muhasabah dia tengok. Ini aku silap kat sini. Kita banyak tu salah. Dan salah diri kita. Muhasabah. Renung tu. Aku ini hari berapa kali. Aku ini hari aku ini hari aku berusia aku macam mana. Ya, apa fikir? So macam mana kita nak tahu? Yang paling teruk adalah menyalahkan Tuhan buat tak betul. Tuhan itu baik. Puncanya kita suka salahkan orang, akhirnya hujungnya kita akan pergi salahkan. Kenapa Tuhan buat tak betul macam ni? Cuba kita fikir, kita renung balik dalam ramai-ramai manusia yang ada, umat Nabi yang ada ni, hamba Tuhan ni, kenapa Tuhan duga? Fikir, dia pilih aku untuk hidup. Itu saja. Jadi mudah-mudahan kita jangan ada sikap menyalahkan orang dan menyalahkan khususnya Allah Ta'ala. Itu cukup bahaya dalam hidup. Ya. So itulah sikit sebanyak saya dapat kongsikan. Bila terjun ni bukan bintang lah saya. Jadi saya tak ada beritahu, dia bagi tahu jemput saya hari raya buat. Jadi saya datang lah. Kan? Dalam ni pun dia tak cakap. Ini kena pula telinga. Kasih ni pun saya tidak bukan nama saya. Dia sayang orang. Kita penting. Dia lain. Satu dia tak akan ikut. Kan? Dia kena dia tak lawan dalam hati dia. So approach kita. So macam mana nak ni? Sebab tu student saya ditawar dulu, apa sampai sini? Ya, dia gulung. Ijazah tu dia sumbat langsung. Nak jadi cerita pasal ijazah tidak tahu. Saya kata, astagfirullahaladzim. Kalau kita bahas, kenapa tunggu? Apa guru? Saya ingat perempuan tadi. Lelaki muka dia berubah. Ya, saya tak suruh gunting. Masuk peringkat potong saya tengok dah tak ada. Ini. Pada Tok Pengulu suruh orang ketua kampung, suruh orang semua suruh. Orang tu suruh Pak Imam suruh gunting, dia tak gunting. Tak jalan Ya. Itu je. Ya. Yang penting dia boleh ubah diri dia. Itu pula cara approach kita. Begitu. Betul tak?